Hai semua, selamat datang. Hari ni kita nak tengok satu topik yang memang dekat sangat dengan kita. Macam mana semua aktiviti harian kita ni sebenarnya sikit-sikit lama-lama dia ubah cuaca dan iklim kat Malaysia ni. Cuba fikir balik, pernah tak anda rasa macam kenapa sekarang ni panas dia lain macam bahang dia tu kan? Ataupun kenapa tiba-tiba je hujan turun lebat sangat sampai banjir kilat? Semua ni ada sebab dia tahu. Jom kita bongkar puncanya sama-sama. Okey, ini plan tindakan kita untuk hari ni. Mula-mula, kita tengok macam mana aktiviti kita boleh ubah cuaca. Lepas tu, kita akan rungkai satu persatu kesan dia. Pasal haba terperangkap, kenapa bandar lagi panas, hujan yang bawa asid dan pasal jerembu yang kita semua dah biasa hadap. Dan yang paling best, dekat hujung nanti, kita akan tengok apa yang kita boleh buat untuk tolong baiki keadaan. Baiklah, kita mulakan dengan bab yang pertama. Aktiviti kita, cuaca berubah. Segalanya bermula dari sini. Setiap hari, kita bangun, pergi sekolah, mak ayah pergi kerja, semua tu melibatkan aktiviti. Kilang-kilang keluarkan produk, kereta dan motor penuh atas jalan. Semua ni bebaskan macam-macam bahan pencemar ke udara. Bahan-bahan ni tak hilang macam tu je tau. Dia naik ke atas, berkumpul dekat atmosfera dan lama-kelamaan dia ubah cuaca dan iklim kita. Sekarang, jom kita tengok kesan pertama yang paling popular sekali. Namanya kesan rumah hijau. Cuba anda bayangkan, bumi kita ni macam ada satu selimut halimunan. Tapi selimut ni makin lama makin tebal dan dia perangkap haba. Jadi, apa benda sebenarnya kesan rumah hijau ni? Senang cerita, ia satu fenomena yang buat suhu bumi kita jadi makin panas. Kenapa? Sebab haba dari matahari yang sepatutnya boleh keluar balik ke angkasa dah terperangkap. Apa yang perangkap dia? Gas-gas macam karbon dioksida yang ada dekat atmosfera kita. Gas-gas yang jadi selimut ni datang dari mana pula? Jawapannya dari kita juga. Punca paling besar ialah pembakaran bahan api fosil. Contohnya, petrol dalam kenderaan, arang batu untuk janik elektrik. Lepas tu, bila ada pembakaran hutan besar-besaran, asap dari pembakaran sampah, semua tu lepaskan lagi banyak gas. Tambah pula pokok yang sepatutnya jadi hero untuk sedut karbon dioksida ni makin sikit. Jadi, masalahnya jadi makin teruk. Okey, tengok rajah ni. Ia tunjuk prosesnya dengan sangat jelas. Nampak tak? Haba dari matahari masuk. Sepatutnya, sebahagian haba tu melantun keluar balik. Tapi, sebab lapisan gas rumah hijau ni dah tebal, dia macam tahan haba tu dari keluar. Jadi, makin banyak haba terperangkap dan makin panaskanlah bumi kita. Dan kesannya, memang serius. Inilah yang orang selalu sebut pemanasan global. Suhu bumi yang makin naik ni bukan setakat buat kita rasa panas je. Ia cairkan ais dekat kutub, jadi aras laut pun naik. Corak hujan pun jadi lintang pukang. Kadang-kadang kemarau panjang, kadang-kadang pula banjir besar datang tiba-tiba. Okey, kita ke kesan nombor 2. Anda perasan tak, kalau kita dari kampung atau kawasan luar bandar, bila masuk je area bandar besar, tiba-tiba rasa bahang dia lain macam. Itu bukan main-main tau. Ia adalah satu fenomena yang kita panggil Pulau Haba Bandar. Apa tu Pulau Haba Bandar? Ringkasnya, ia adalah keadaan di mana suhu dekat tengah-tengah bandar yang penuh dengan bangunan adalah lebih panas berbanding kawasan sekeliling dia yang banyak pokok. Macam ada satu pulau haba yang wujud khas kat kawasan bandar. Rajah ni tunjukkan dengan cantik kenapa boleh jadi macam tu. Nampak tak graf suhu tu? Dia memuncak betul-betul dekat pusat bandar. Sebab apa? Sebab semua bangunan konkrit dan jalan tar dekat bandar tu, dia berfungsi macam span gergasi. Siang hari, dia serap haba matahari. Malam pula, dia lepaskan haba tu perlahan-lahan. Sebab tu, bandar rasa panas siang dan malam. Dan kesannya, memang kita rasa sendiri. Badan jadi tak selesa, cepat penat, asyik nak pasang aircon je kan? Bil elektrik pun melambung. Tapi yang lagi bahaya, bahang yang terperangkap ni boleh tingkatkan risiko masalah kesihatan yang serius. Contohnya macam strok haba. Seterusnya, kita beralih ke kesan nombor 3, hujan asid. Dengan nama pun macam seram sikit kan? Hujan ni bukan hujan biasa yang sejuk dan menyegarkan. Ia sebenarnya bawa kerosakan dalam senyap. Macam mana ia boleh terjadi? Senang je. Mula-mula, asap dari kilang dan kenderaan lepaskan gas-gas bahaya ke udara. Gas-gas ni kemudian naik tinggi ke atmosfera dan dia bergaul dengan wap air dalam awan. Bila dia bergabung, dia jadi asid.
Jadi, bila hujan turun, air hujan tu bukan lagi air biasa, tapi air yang dah bercampur dengan asid. Akibatnya memang tak bagus. Hujan asid ni boleh hakis cat kereta, boleh rosakkan bangunan dan tugu. Lagi teruk, ia boleh musnahkan tumbuhan dan pokok-pokok. Air sungai dan tasik pun boleh tercemar, sampai ikan-ikan pun mati. Untuk kita pula, ia boleh sebabkan gatal-gatal pada kulit dan masalah pernafasan. Okey, kita ke kesan yang keempat. Dan yang ni, saya pasti semua orang dekat Malaysia kenal sangat. Jerebu. Keadaan di mana tiba-tiba je pandangan jadi kelabu, nafas pun rasa tak selesa. Jerebu ni secara asasnya ialah udara yang dah bercampur dengan berjuta-juta zarah halus. Zarah ni datang dari asap, habuk dan macam-macam lagi. Bila ada banyak sangat zarah ni terapung kat udara, pandangan kita pun jadi kabur dan kualiti udara jadi sangat teruk. Macam perbandingan dalam gambar ni lah, beza sangat kan? Selalunya jerebu ni jadi bila ada kebakaran hutan yang sangat besar. Tak kisahlah dalam negara kita atau dari negara jiran. Tapi aktiviti kita sendiri pun menyumbang juga. Contohnya bila orang bakar sampah secara terbuka ataupun asap tebal dari kawasan kilang dan jalan raya yang sesak. Semua ni tambah lagi terukkan keadaan. Kesan jerebu ni kita boleh rasa terus. Mulalah rasa batuk-batuk, mata pedih dan bagi yang ada asma memang lagi teruk. Jarak penglihatan yang teruk boleh ganggu penerbangan kapal terbang dan lalu lintas. Dan macam yang kita semua pernah alami, bila jerebu teruk, aktiviti sukan kena batal. Dan kadang-kadang, sekolah pun terpaksa tutup. Lepas dengar semua tadi, mungkin ada yang rasa risau. Macam banyak sangat masalah, kan? Tapi jangan putus asa. Bahagian terakhir ni adalah bahagian yang paling penting. Ia tentang macam mana kita semua boleh jadi sebahagian daripada penyelesaian. Sebenarnya, setiap seorang dari kita boleh tolong. Kita boleh mula dengan benda yang paling mudah. Tanam pokok. Tanam je pokok dekat rumah, dekat sekolah. Pokok ni kan macam superhero yang sedut karbon dioksida. Selain tu, kita boleh cuba naik pengangkutan awam atau kongsi kereta. Dan yang paling penting, tolonglah jangan buat pembakaran terbuka. Amalkan juga kita semula. Nampak macam benda kecil kan? Tapi bila semua orang buat, impaknya jadi sangat besar. Jadi, untuk kita simpulkan, dah jelas sangat kan aktiviti harian kita lah puncanya. Ia membawa kepada kesan rumah hijau, pulau haba bandar, hujan asid dan jerebu. Semua ni bukan setakat ubah cuaca je, tapi ia bagi kesan terus pada kesihatan dan cara hidup kita. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Lepas dah faham semua ni, apakah satu langkah kecil, satu je yang anda rasa anda boleh mula buat hari ni juga untuk tolong jaga bumi kita? Fikir-fikirkan ya. Terima kasih semua. Jumpa lagi.